Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Salam Ramadan 2026. Alhamdulillah, hari ni kita Ramadan yang ketiga. So kita kayuh je nak jual kereta. Kereta Proton Saga 1.5 Executive. Milik siapa? Milik ialah Nur Farah Liana binti Izzuddin, ataupun saya banyak berurusan dengan Ustaz Izzuddin. Okay? Ustaz Izzuddin ni sama-sama, so dia kata, Azmi, apa yang komisen saya milik anda? Kita bincang, kita runding, kita jadikan kereta, jadikan kenyataan. Dengan Azmi, apa saja kereta bulan puasa ni, Belfire, Alphard kan, kata pulanglah ke kampung bersama dengan kereta baru Proton Saga 1.5 Executive. Dia pagi-pagi ni kan, bangun pagi-pagi lepas sahur, lepas tu kita nak serahkan kereta. Yang paling penting kereta kita dah siapkan. Dalam dia memang, kalau kita tengok memang lain sikit lah. Kalau Saga yang version baru ni, chassis body yang sama, cuma ditambah baik. Dalam dashboard semua, semua elektronik. Sungguh tarik dan menarik. So, apa yang penting nak pakai kereta baru raya ni? Bincang dengan Azmi, runding dengan Azmi. InsyaAllah, apa saja komisen saya milik anda. 017-622-3458. Kita layan penyerahan keretanya. Alright. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Salam 3 Ramadan. Alhamdulillah, hari ni kita nak serahkan kereta kepada ni dia, Ustaz Izzuddin. Tapi yang nak bercakap ialah anaknya. Penyerahan kereta. Ayah, kita bagi kunci kereta dulu pada ayahnya. Nanti ayah nak serahkan kunci kereta kepada anak. Farah, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Saya dudukkan kereta Farah boleh? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Farah, pertama kali nak tanya, langsung tak pernah jumpa dengan Azmi Tak pernah. Tak pernah berjumpa je. Yang selalu uruskan kereta ni siapa? Yang sebenarnya uruskan kereta ni siapa? Ayah uruskan kereta untuk Farah. Sayang ayah kat Farah. Okey Farah, pertama, kereta yang dipilih ialah kereta apa? Kereta Proton Saga Executive. 1.5 Executive. So, kereta ni dapat tak? Dapat. So, dapat tak rebate RM500? Dapat. So, dapat tak komisen saya milik anda? Dapat. Senang tak berurusan dengan Azmi? Senang. Belajar kat mana lagi ni? Belajar dekat Iniza. Belasih belajar tapi boleh beli kereta. Macam mana? Nak tahu? Bincang dengan Azmi. So, saya rakam momen penyerahan kereta Ustaz Izzuddin kepada anaknya. Jaga baik-baik Tan. Kena jaga baik-baik. So, enjoy the new ride. 017-622-3458 Azmi alright. Tahniah Ustaz. Bagi kereta kat anak. Okey. Jom jaga.